NTMIC ni bukan hukum rakyat. Tak ada masalah. Dalam nak mendapatkan kuasa politik, tiga tokoh Barisan Nasional tanpa mengira sama ada di UMNO, NTMIC. Ini. Sesuatu yang mampu menahan DAP dan Pakatan Harapan yang membayar. Kerana Pakatan Harapan ni diimamkan oleh DAP. Yang dia duk sebut kampung-kampung, dia kata DAP anti-Islam. DAP tolak Islam. Ya, DAP dia memang tolak Islam. Tak apa kita tolak. Masalah sekarang ni, UMNO, MCA, dia hina MCA ni. MCA hina Islam. Ini yang kita marah. Tolak tak apa. Tak apa. Bukan pasti tak mau hudud. Tak apa. Orang apa ya? Ya UMNO hak Islam pun tak mau hudud. Takkanlah kapal pasti atas main syak nak hudud. Apa masalah dia? Tuan-tuan tengok bagaimana ini satu debat yang dibuat pada 12 hari bulan 2 tahun 2012. Yang buat di bangunan Times Square dekat dengan Bukit Bintang. Debat antara Chua Solek dengan Ling Guain. Tuan-tuan tengok, dia kata apa? Kita orang Cina berani menentang dan melawan UMNO, terutama lebak hudud. Adakah DAP berani dalam hal ini? Chua Solek kata kepada UMNO, cabar, dia kata kami berani lawan UMNO dalam bab hudud. Saya nak tanya tuan-tuan, ada atau tidak Mustafa Mohamed buat report polis terhadap kenyataan Chua Solek? Ada atau tidak? Chua Solek, tuan-tuan, cabar UMNO. Ini saya ambil kenyataan ni betul sebiji. Saya tak mau tipu, saya bawa kepada tuan-tuan malam ni. Cuba tuan-tuan tengok.